Masak bang, baru tahu Melayu di Indonesia. Gua kira di Malaysia aja. Fasih bertutur dalam bahasa Melayu dengan logat Kedah, Terengganu dan Kelantan membuatkan gadis asal Indonesia ini agak terkenal di media sosial. Melayu kan suku terkecil di dunia kak, terkenal pemalas juga kak. Nggak pernah pula aku dengar Melayu anak tu terkenal pemalas. Kau yang ngada-ngada, emang kau orang mana? Kau si paling rajin ke? Oh, rajin kayak kau ni. Kepanasan netizen Konoha, makanya jangan suka hina bahasa negara lain. Ditunjukkan fakta, malu sendiri para sahabat. Bagai meludah ke atas kena muka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, disuruh reaction kepada Mas Farhan tentang seorang wanita daripada Indonesia yang fasih bercakap bahasa Melayu, bahkan diliput di TV internasional Malaysia para sahabat. Banyak yang kagum, banyak yang bangga ketika ada seorang daripada Indonesia ingin belajar bahasa Melayu, bikin netizen Konoha yang tak suka kepada Malaysia kepanasan dan ketar-ketir. Mereka tidak tahu bahwasanya bangsa Melayu itu sendiri tersebar di banyak dunia para sahabat. Bahkan salah satunya Indonesia juga ada bangsa Melayu di Kalimantan, Pontianak dan juga di Riau pun ada para sahabat. Bahkan bukan setakat di sana para sahabat. Di Myanmar pun ada, dekat Filipina pun ada, dekat Thailand pun ada. Mana-mana benda, mana-mana tempat Melayu ini tersebar para sahabat. Tetapi yang paling diakui itu di Malaysia rata-rata menggunakan bahasa Melayu dan juga negaranya sudah lumayan maju. Banyak orang yang mengagumi, banyak turis-turis ingin datang berkunjung, ingin melihat kemajuan negara Malaysia para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa video tentang budak pula tentang wanita Indonesia yang fasih bahasa Melayu. Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Langsung ke videonya. Let's go. Masak bang, baru tahu Melayu di Indonesia. Gua kira di Malaysia aja. Hohohohoi Pak Hari. Aduh. Jadi gini bangsa Melayu ni luas Pak Hari. Ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di Singapura, ada di Thailand, ada di Indonesia. Jadi betul-betul tersebar luas betul. Salah satunya di negara tercinta kita ni, Indonesia. Nah, jangan sampai pula kami orang-orang Melayu ni tak dipercaya bahawa kami warga negara Indonesia. Lagu-lagu Indonesia apa, Pancasila semua hafal kami. Jangan sampai pula nak dites suruh nyanyi lagu Indonesia Raya pula kelak. Melayu kan suku terkecil di dunia kak, terkenal pemalas juga kak. Nggak pernah pula aku dengar Melayu anak tu terkenal pemalas. Kau yang ngada-ngada, emang kau orang mana? Kau si paling rajin ke? Oh, rajin kayak kau ni. Kau ke rumah aku ya, kau cuci baju aku, kau sapu pel apa segala macam, kemas rumah aku nak ya. Si rajin tak semua orang Melayu tu pemalas ya. Naik darah aku. Ada anak darah-darah Melayu biasa rajin ya. Apa lagi orang Sambas tu rajin. Apa lagi orang kampung-kampung dalam. Tak semua kau kaitkan orang Melayu tu pemalas. Kau tengok orang mana? Naik gak darah aku. Aku lah orang Melayu. Tak ada gak aku pemalas kayak kau? Tak ada gak aku ni cerobok? Ajuan. Tadi you cakap tadi kedai tadi kat mana? Apa? Tak, you cakap tadi kedai tadi kat mana? Apa? Boleh nggak ngomongnya pelan-pelan dikit? Tak, you cakap tadi kedai tu dekat mana? Oh, gitu dong, dekat sana. Oh. Rak lu apa baru je? Apaan?
Tak, I cakap I gerak dulu. Apa-apa Roger. Oh, okey. Nak balik pukul apa Let lu, awal lagi. Sumpah nggak faham ngomong apa. Tak, I cakap nak balik pukul berapa Relax dulu, awal lagi ni. Sekejap lagi. Oh. Fasih bertutur dalam bahasa Melayu dengan logat Kedah, Terengganu dan Kelantan membuatkan gadis asal Indonesia ini agak terkenal di media sosial. Feni Dian Fajrianti Rafeli yang kini menetap di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau tidak menyangka minatnya mempelajari dialek penduduk di Malaysia mendapat perhatian ramai. Well, hello guys. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Feni Dian Fajrianti. Orang selalu panggil saya V. Saya Mai daripada Kedah. Taklah, sebenarnya saya orang Terengganu. Taklah, sebenarnya saya berasal dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar gadis berusia 28 tahun ini berceloteh, saling tidak tumpah seperti bersembang dengan penduduk tempatan. Anak sulung daripada 3 beradik ini berkata dia mula mempelajari logat Kedah bersama seorang rakannya sejak tahun 2022. Gadis yang mesra dengan panggilan V ini berkata dia menyedari logat penduduk di Malaysia sungguh unik apabila menonton filem tempatan. Terus yang V kenal tu dialek Johor lah. Tapi bila V dengar ada satu cerita ni lah, dekat situ ada cakap Kedah, so V macam ni bahasa apa lah? So macam nak try, macam macam unik bahasa ni. Sebab tu V macam ni cakap utara. Dari situlah cerita Mami Jarum. Macam oh my god, ni kata-kata dia unik. Dari situ V nak belajar. Dari situ macam tak sangka pula V boleh fluent cakap utara ni. Menurut V, meskipun dialek Kedah agak mencabar, namun dia tidak menyangka dapat menguasainya dalam tempoh sebulan. V kemudiannya mula meneroka dialek negeri-negeri lain. Bahasa Malaysia yang V fikir tu macam tak bahasa KL, tak bahasa baku yang macam IU, drama apa semua. So banyak lagi bahasa Malaysia yang V sendiri pun tak tahu ada bahasa yang unik lagi. Menurut V, dia mula mendapat perhatian masyarakat Malaysia apabila memuat naik video mengenai logat Kedah. Just saja-saja je lah, faham tak? Tak adalah sepasti macam sekarang. And setelah video tu viral, sampai video tu viral lah, V macam nak try hard. Macam mana nak belajar cakap yang lain, macam nak cakap Kedah, macam nak cakap Kelantan, macam nak cakap bahasa Malaysia yang lain. Selain sedang mendalami logat Kelantan dan Terengganu, V kini berhasrat mempelajari dialek Sarawak. Thank you kepada rakyat Malaysia yang setakat ni macam bagi inspiration. Thank you so much yang approve pasal V boleh cakap Kedah ni. Ramai juga yang tak suka, tapi ramai sangat yang suka. Thank you so much. Dah macam mana nak cakap, tak mampu nak cakap apa-apa, hanya mampu cakap terima kasih. Untuk takat ni lagi satu, terus support V. Tak kisahlah V buat konten apa, just tu saja. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya bahasa Melayu sangatlah terkenal dan juga banyak diminati oleh banyak-banyak orang. Bahkan orang Indonesia yang bukan setakat dari keturunannya bukan Melayu, mereka ingin pula belajar bahasa Melayu. Bikin buat para netizen yang tak suka dan yang membenci negara Malaysia kepanasan dan selalu mencari kesalahan tentang Malaysia. Apabila dibagi fakta tentang sesungguhnya Melayu yang ada dekat Malaysia banyak diminati seorang di dunia, mereka malah kepanasan. Bahkan mereka tidak tahu sebenarnya di Indonesia juga ada bangsa Melayu para sahabat. Yang orang daripada Indonesia dikira orang Malaysia pula para sahabat. Ini orang yang tak suka kepada Malaysia memang setakatnya macam itu para sahabat. Ingin selalu mencari keburukan Malaysia. Itu yang dinamakan busuk hati. Bahkan dijuluki sang ketua netizen Konoha, macam itu para sahabat. Kenapa para sahabat kok banyak yang suka kepada bahasa Melayu? Sebetulnya Mas Farhan pun first time datang dekat Malaysia bekerja dulu, Mas Farhan pun macam ada rasa tertarik, macam nak belajar macam itu. Memang setakat Indonesia dengan Malaysia itu dan dekat banget, sangat dekat,
dan juga banyak yang mengatakan serumpun, Indonesia dengan Malaysia serumpun. Hanya setakat ketua netizen Konoha yang tak mau serumpun dengan Malaysia, para sahabat. Kalau kita sudah datang dekat Malaysia, tahu apa yang berlaku dekat Malaysia, mestinya banyak orang yang jatuh cinta kepada Malaysia, para sahabat. Kalau memang dulu Mas Farhan first time datang dekat Malaysia, yang cakap itu memang rasa dekat telinga tu macam angin yang lewat, laju sangat, para sahabat. Mereka orang Melayu ini kalau cakap ni macam nak pergi mana itu cakap tu macam tak apa, kita dengarnya itu hanya sikit-sikit yang tu. Tapi kalau lama-lama kita duduk dengan bangsa Melayu ini kerja dekat Malaysia, kita akan pun tahu sendiri, cakap pun boleh pekat, tapi logat tak sama sahaja, para sahabat. Karena kita datang bekerja dekat Malaysia sudah besar macam itu, sedangkan orang yang ada dekat Malaysia itu dari kecil, dari budak pun mereka sudah bercakap bahasa Melayu dengan mak bapak mereka dalam satu keluarga macam itu. Mestinya kalau seperti TKI atau pekerja daripada Indonesia, meskipun dia pandai bahasa Melayu, tapi logatnya tak sama macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.